Hello. Ya Abang Mi. Nak jumpa. Jumpa mana? Okey, beres-beres. Boleh, boleh. Okey, okey. Matagi siapa? Okey. Ji, demo dek mana Ji? Ni kawan siapa dah ni dekat pejabat tanah Jaje Kota Baru ni. Ni kawan ada. Bodoh lah ya Allah. Ingat ke siapa dah? Tak jumpa. Sehat lah ni. Oh, sehat ni tengok pohon besar ni. Duduk dulu. Ada mendo bagus ni. Kawan nak share demo lah. Demo kerja kau lah ni. Oh, awak hijau biasa-biasa gini ya. Tok Lon ni kau bukan nak ajak buat bisnes ke apa? Ada? Lon ni kau nak tanya demo lah dia. Sepanjang demo kerja tahun-tahun demo ada duduk sipeh. Tak ada lagi. Lon ni kau ada solusi. Solusi dia kan? Kita nak mengelakkan duit kita daripada bocor ni, kita tukar duit kita tu daripada gram. Iya. Demo nak tahu tak? Kalau demo nak tahu kau boleh share. Boleh? Boleh kan? Kau share dah. Ni memang terbaik lah. Kau kata dengan RM150 tu kita boleh nyipir dah duit. Oh, tahu tak? Boleh tukar dah Oh, ni kepada gram. Ni Petrago ni. Fitrago. Oh. Kedai di Kota Baru ni ya. Tak je tengok ni awak ni. Kau tengok. Boleh tukar kepada gram. Demo banyak duit selling kau. Banyak juga. Lah pergi ke Fitrago, kita tukar ke gram. Okey. Beres. Asbab kau nyipir dengan Fitrago ni sikit-sikit deh. Alhamdulillah lah. Rezeki kau kata dia. Asyik kau nyipir sikit-sikit kau boleh sipir dah. Kau boleh pupuk dah. Ada macam-macam ada. Ni Dekat semua duit dalam bank. Maksudnya ada je duit. Guna beli go ni. Tak aja dekat. Tak aja ada simpannya. Jadi sebab kau ada kesedaran dari diri, kau tukar kepada grandma. Jadi sebab kau tukar ni banyak lah. Sini pun nilai dia berapa. Boleh kawan nak tengok dulu? Boleh. Sebab awak pun kalau nak beli dia nak tengok dah ni. Jenama Fitrago lah. Tu kawan nak buka Fitrago ni mana je? Boleh. Mana? Kau kebetulan kita ada kabidah ni, kita pergi kau tunjuk kedai lah lalu. Boleh jumpa dengan tu. Dia kedai dia ni memang dekat area Kota Baru. Jom kita pergi. Beres, kita pergi buka. Jom. Ke mana? Kat ni? Ni step. Mana ni? Ni kita sapa dah ni. Kita sapa dah dekat Fitrago. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum tu. Ni sahabat saya sharing tadi. Dia rasa berminat dengan menyimpan emas ni dengan Fitrago. Jadi dia nak buka akaun lalu. Nak buka akaun dah? Ya. Boleh. Tapi saya nak dengar penerangannya dulu boleh? Boleh. Jadi ini Fitrago ni adalah outlet pertama kita ni. Dan kita memang fokus salah satu produk kita lah, Uncang Emas Digital. So Uncang Emas Digital ni banyak sebab lah. Kita nak suruh menyimpan ni supaya ramai orang menyimpan duit sebenar. Instead of simpan duit, kita nak simpan emas sekarang. Sebab apa? Sebab duit susut nilai, emas meningkat nilai. Jadi tu, saya nak buka akaun tu. Boleh. Okey, nak buka akaun mudah je. Nak buka akaun, awak scan je sini ni. Malah nak scan dulu. Awak scan sini ni. Buat scan payment RM75 dan kita akan proses. Ni akaun ni. Ya, sekarang ni Mi dah ada akaun. Bukan boleh akaun saja. Mi boleh pula tabung free so. Ni dia untuk Mi tabung free. Tabung Uncang Emas Digital. Buka akaun dapat tabung lalu. Ya. Jadi dalam pada nyipir tu, kita ada tu nyipir lah. Hak mana ada sekalian rumah tu, buat mari sini, tukar penuh dalam ni, tukar pula dengan gram-gram emas. Boleh beli dengan silin emas? Ya. Rugi siapa tak buka akaun ni? Ya, itulah kelebihan Fitrago. Okey. Saleh.